Amanu wa amilus tekan huruf sad tebal. Solihah. Ha nipis sahaja. Dan bunyi pedas. Solihati lahum. Mim mati bertemu dengan hamzah. Jangan lantun lahum. Ataupun kita jangan dengung panjang sangat. Lahum ajrun, tak nak juga. Sekiranya kita jumpa mim mati ada tanda mati, nun mati ada tanda mati, kita kena dengung satu harakat sahaja. Lahum ajrun. Dan tunkan huruf jim, jangan angin saja. Ajrun. Kena keluarkan suara. Ajrun. Dekat sini dengung satu harakat juga. Run. Jumpa dengan huruf ghain. Ajrun ghai. Ya mati bertanda mati. Kena lembutkan bunyi dia, angkat tengah lidah. Ghairu. Ghairu. Masa kita sebut huruf ya mati tu, senyum sikit. Ghairu.